malam ni cikgu nak pilih semula topik calculation sebab topik calculation dia berada dalam 5 chapter kelas paper 2 Okey, kita nak fokuskan kepada paper 2 sekarang ni. Calculation dia berada dekat 5 chapter. Yang pertama dia berada dekat chapter 3. Okey, yang pertama chapter 3, yang kedua dia berada dekat chapter 6 form 4, acid, base dan garam. Acid, base and salt. Dan yang ketiga, dia berada dekat rate of reaction, bab 7 form 4, kadar tindak balas. Yang keempat, dia berada dekat sebatian karbon. Dan yang kelima, dia berada dekat termokimia. Ni yang cikgu tanda ni adalah topik-topik calculation. Nampak tak? Okey, dia berada dekat bab 3, dia berada dekat bab 6, dia berada dekat bab 7, dia berada dekat sebatian karbon dan dia berada dekat termokimia. So, dalam paper 2 kelas, kalau naik soalan calculation, katalah satu soalan nilai dia 2 markah. 2, 4, 6, 8, 10. Calculation je 10 markah. Itu kalau 2. Kalau 3 markah, 3, 3, 3, 3, 3. Dah 15 markah. Jadi, untuk trial, bagi sesiapa yang dekat sini gagal, cikgu advise step yang pertama, soalan calculation mesti dapat full mark. Sebab dalam kimia 1, 2, 3, 4, 5 calculation formula dia sama je. Cuma chapter je beza. Kalau chapter ni dia punya persamaan kimia ataupun reaction dia lain. Tapi dia punya formula sama. Kalau chapter ni dia punya reaction dan juga persamaan kimia dia lain. Tapi formula nak kira sama. Bagi semua yang dia punya calculation dia belum dapat full mark, untuk trial, fokuskan yang dekat sini dulu. Nak buat calculation, kena tahu buat persamaan kimia. Kejap lagi cikgu ajar. Yang tu tak susah. So, sekejap lagi cikgu share notes. Cikgu mulakan sesi kita malam ni dengan yang pertama, target kita untuk trial. Kita nak fokus untuk trial SPM dan cikgu nak mulakan dengan topik dia adalah calculation. Calculation. Okay? So, cikgu nak mulakan dengan dekat sini. Soalan calculation, follow cikgu. Kejap lagi cikgu explain. Silakan. Okey, jom. Boleh cikgu explain kelas soalan calculation. Kita punya target. Everyone tengok cikgu sekejap. Kita punya target adalah dekat paper 2. Soalan calculation dia masuk dekat 5 chapter. Okey, kalau setiap chapter akan masuk. Jadi kalau setiap chapter masuk satu soalan, let's say lah 3 markah, maksudnya minimum markah dia adalah 15 markah untuk soalan calculation. Ini kita punya target kita. So 15 markah ni membawa maksud kalau kita betul-betul fokus calculation, kita boleh naik grade kita 1 ataupun 2 grade. Boleh faham tak? Kalau kamu sekarang ni adalah gagal, kamu fokus calculation gila-gila, maksudnya kamu akan jadi lulus. InsyaAllah mesti lulus. Lulus tu confirm. Lulus tu confirm dan dia mungkin akan naik lagi. Kalau kamu sekarang ni adalah mungkin dapat D, so dia mungkin akan naik jadi C bila kita fokus soalan calculation. So tengok cikgu, dalam calculation dekat 5 chapter ni ada 2 benda yang kamu kena pegang. Okay, yang pertama adalah formula 5 magic triangle. Kejap lagi cikgu ajar. Dan yang kedua, teknik U-turn. Teknik U-turn ni kalau naik dalam soalan paper 2, okay, dia punya markah dia adalah 3 hingga 6 markah. Dia banyak markah untuk teknik U-turn. So now, bila cikgu kata magic triangle, tengok cikgu. Benda yang macam ni ada 5. Tapi tak apa, cikgu ajar 3 dulu. Kejap lagi baru cikgu tambah yang ke-4 dan 5. So 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 Okay, tengok dalam setiap triangle kita, dia ada satu persamaan. Iaitu persamaan dia adalah mole. Mole, kalau cikgu tanya kejap lagi, kamu kena jawab mole berada di bawah sebelah kiri. Mole berada di bawah sebelah kiri. So, kat sini adalah mole. So, setiap triangle ni, kita ada mole. Mungkin ada yang tanya cikgu, ada tak pelajar form 4 kat sini? Kalau ada pelajar form 4, dia akan cikgu, mole ni yang mana satu cikgu? Macam pernah dengar. So, mole, kejap lagi cikgu explain, mole ni adalah apa benda. Tapi dia sama je. Yang keempat, kelima, semua adalah sama. Mole berada di bawah sebelah kiri. Simbol bagi mole adalah N. N. Sini N, sini adalah N. Okay, now. Kita pergi kepada formula ataupun triangle yang pertama. Tengok. Tengok cikgu. Okay, so formula yang pertama adalah cikgu suka bagi formula no-na dulu. No kat atas, na dekat bawah. Na ni adalah pemala Avogadro, nilai dia 6.02 darab 10 kuasa 23. No ni adalah bilangan zarah, number of particle. Dalam bahasa Inggeris, number of particles. Okay.
Dalam chemistry, zarah ada 3 jenis. Kalau soalan kata, namakan jenis zarah. Jawapan mesti 3 je. Sama ada atom, ion ataupun molekul. Atom maksud dia satu. Contoh, karbon ada satu sebiji. Ion maksud dia something yang ada charge. Contoh, Na+. Contoh lagi, Cl-. Ini ion, ada charge. Molekul maksudnya lebih daripada satu. Kalau ni satu, macam mana cikgu tahu satu? Sebab kat sini satu. C satu kat bawah. Cuma satu dia tak tulis lah. Tapi kalau molekul ni, let's say lah cikgu ada, formula dia adalah begini kelas. Br2. So nampak? Ni 2. Maksudnya molekul. Ini satu. Ini adalah atom. So formula yang pertama, kalau cikgu tanya apakah formula yang pertama, kamu kena jawab formula dia adalah no dekat atas, na dekat bawah. Dekat formula ni, cikgu explain macam mana nak pakai formula ni. Dalam soalan, kalau soalan kata hitung bilangan atom ataupun kirakan bilangan atom, kirakan bilangan ion, kirakan bilangan molekul. Maksudnya kita nak cari no. Bila kita nak cari no, tutup no. No sama dengan mol darab dengan na. Kalau soalan kata kira mol, tutuplah mol. Mol sama dengan bilangan atom bahagi dengan na. Itu cara nak guna. Soalan tanya ni, tutup ni. Soalan tanya ni, tutup ni. Okey, ini adalah formula yang pertama. Bila molekul, dia punya ikatan antara Br dan Br ni adalah ikatan covalent. Okay, now, formula yang pertama, nona. Ingat cikgu explain mol. Okay, nampak tak? Cikgu kata semua formula dalam kimia ni ada mol. Mol ni benda alah apa? Apa benda mol ni, cik? Mol ni benda alah apa? Okay, cikgu tunjuk macam ni. Tengok Let's say lah, cikgu ada, katakanlah cikgu ada satu kotak. Dalam kotak cikgu ni, cikgu ada bola. Cikgu ada 3 biji bola. 1, 2, 3. 3 biji bola. Katakanlah, dalam kotak cikgu ni, cikgu masukkan lagi bola. Masukkan lagi bola. Masukkan lagi bola. Masukkan lagi bola. Banyak-banyak. Sehinggalah dalam bekas cikgu ni, dalam kotak cikgu ni, cikgu masukkan bola. Sehinggalah dalam kotak cikgu ni ada 6.02 darab 10 kuasa 23 bola. Faham tak? Dia punya bilangan dia tu 602000000. Buatlah lagi bilangan dia. Okey. Jadi kalau orang tanya cikgu, cikgu bila dah masukkan bola banyak ni, dalam bekas cikgu ada berapa biji bola? Cikgu akan jawab, bola cikgu ada 6.02 darab 10 kuasa 23 biji bola. Lambat. Nak cakap pun lambat. Jadi dalam kimia, apa yang ahli kimia buat adalah bila sesuatu bilangan tu adalah bersamaan dengan 6.02 darab 10 kuasa 23, kita tak payah sebut. Kita sebut je 1 mol. Satu dunia akan faham kalau cikgu kata cikgu ada 1 mol bola. Okey, kalau cikgu kata cikgu ada 1 mol bola. Berapa bilangan bola cikgu? 6.02 darab 10 kuasa 23. Kalau cikgu kata cikgu ada 1 mol, cikgu ada 1 mol kucing. Berapa kucing cikgu kelas? Kucing cikgu ada 6.02 darab 10 kuasa 23 ekor kucing. Cikgu ada 1 mol pensel. Berapa pensel cikgu kelas? 1 mol pensel. Pensel cikgu ada 6.02 darab 10 kuasa 23 biji pensel. Manusia pun sama. Kalau cikgu kata cikgu ada 1 mol student. Berapa banyak student cikgu kelas? 1 mol student. 1 mol student yang gagal kimia dan dapat A+ dalam kimia. Berapa ramai student kimia yang gagal dan dapat A+ kimia? Bilangan dia adalah 6.02 darab 10 kuasa 23 manusia ataupun student. Itulah mol. Mol ni maksudnya penjodoh bilangan. Maksudnya bila cikgu kata cikgu ada 1 mol, ini nilai dia. Kalau cikgu kata cikgu ada 2 mol, berapa? Maksudnya 6.02 darablah 2. Kalau cikgu kata cikgu ada 3 mol pensel, maksudnya ambil nilai ni, darablah 3. Kalau cikgu kata cikgu ada 5 mol, maksudnya ambil nilai ni, darablah 5. Faham tak? Jadi kalau cikgu kata cikgu ada, kelas, cikgu ada, let's say lah cikgu kata cikgu ada 2 mol atom karbon. Okey, berapa biji atom karbon cikgu kelas? Cikgu ambil 2, cikgu darablah dengan nilai ni. Jadi cikgu dapatlah bilangan atom karbon cikgu.
Sebab tu dekat formula yang pertama, cuba tengok. Kalau cikgu ada 2 mol, berapa bilangan atom cikgu? So cikgu ambil 2, cikgu darablah dengan nilai ni. Inilah total zarah cikgu. Kalau cikgu ada 3 mol, cikgu ambil 3, darab ini. Itulah total zarah cikgu. Kalau cikgu ada 8 oksigen, berapa bilangan gas oksigen cikgu kelas? Kita ambil 8, darabkan dengan nilai ni. Itulah bilangan gas oksigen kita. Okey, settle. Settle. Cikgu, jawapan mesti dalam bentuk piawai juga ke? Ya. Kamu darab and then kamu buat bentuk piawai. Bentuk piawai ni 6.0 something bilangan. Okey, so cikgu bagi masa sekejap, 15 saat untuk tulis laju-laju kat sini and then kita terus pergi formula yang kedua. Silakan. Okey, dah settle formula yang pertama, nona. Kejap lagi kita tengok. Okey, so mol Mol maksudnya kalau cikgu kata cikgu ada 1 mol, maksudnya cikgu ada 1 ke ada banyak? Let's say lah cikgu kata cikgu ada 1 mol, 1 mol apa 1 mol karbon. Karbon cikgu ada 1 ke banyak kelas? Banyak karbon, bukan 1. So kalau kita 1 mol bukan 1, maksudnya nilai dia adalah 6.02 darab 10 kuasa 23. Cikgu, saya tak faham bahagian bilangan zarah tu. Okey. So contoh soalan tanya macam ni. Okey, kita tengok contoh Okey. So contoh soalan tanya, hitung bilangan. Okey. Macam mana cara nak jawab bilangan molekul Kita tengok formula. Okey. Bilangan zarah, bilangan molekul tu adalah bilangan zarah lah. No. Jadi cikgu akan buat macam ni kelas. So yang pertama, bilangan molekul ni simbol dia adalah kita nak cari no. No sama dengan tanda soal. Kita ada apa? Kita ada mol. Okey. Jadi cikgu terus buat laju-laju kat sini. Cikgu terus buat triangle. Triangle yang kita nak pakai adalah nona. Okey, nona. So kat sini adalah mol. Kat sini adalah no. Dekat bawah ni adalah pemalar Avogadro. Nilai dia constant 6.02 darab 10 kuasa 23. Tak berubah nilai ni. Soalan tanya apa kelas? Soalan tanya no sama dengan tanda soal. Mol berapa? Mol soalan bagi dekat sini adalah 2. Jadi macam mana cikgu nak kira no? Bilangan molekul, cikgu tutup no. So cikgu akan ambil 2, darab dengan benda Allah ni, tekan kalkulator, kamu akan dapat berapa jawapan dia? Kamu akan dapat jawapan dia adalah 2. So cikgu tulis no sama dengan 2 darab 6.02 darab 10 kuasa 23. So kamu akan dapat jawapan dia adalah 1.204 darab 10 kuasa 24 molekul CO2. So inilah jawapannya. Simple sahaja. Okey, menggunakan formula ini. Oh, kalau dia minta setiap unsur. Setiap unsur karbon. Kalau dia minta karbon, maksudnya karbon ni ada 1. 1 tu maksudnya 1 ni maksudnya 1 mol. 2 ni maksudnya 2 mol. Okey? So yang ni dulu, kamu jangan overthinking. Ni overthinking lah tu. Kejap lagi kita tengok soalan. Kamu fahamkan soalan ni je. Kalau faham soalan ni, settle. Kejap lagi kita tengok contoh lain. Mol adalah bilangan yang tadi. Mol kat sini. Molekul, cuba tengok. Molekul duduk sini. Molekul tu adalah bilangan zarah. Mol kat sini. Sini dan sini sama tak? Jawapan dia tak sama. Formula yang kedua, yang ketiga. Okay, everyone tengok cikgu, letak pensel, tengok cikgu. Kita ada 5 magic triangle. 1, 2, 3, 4, 5. Mol berada kat sini sama je tempat dia. Formula yang pertama, nona. Formula yang kedua adalah, tengok cikgu, yang ni sangat gila penting. Formula yang kedua adalah jisim dekat atas. Jisim dalam bahasa Melayu adalah mass. Jisim molar dekat bawah. Kamu tengok pattern Kalau jisim dekat atas, jisim molar dekat bawah. Kalau isi padu dekat atas, isi padu dalam bahasa Inggeris adalah volume. Dekat bawah adalah isi padu molar. Boleh nampak pattern tu? Okay, now. Sini dan sini. Apa beza jisim molar dan juga isi padu molar? Okey, cikgu nak pergi dekat isi padu molar dulu. Okey, tengok cikgu. Yang ini ramai orang tersilap. Isi padu molar dia ada 2 nilai je. Boleh tak cikgu buat macam tu? 2 nilai je. 22.4 dm kuasa 3 mol negatif 1 atau dia ada 2 nilai je. Atau 24.1. Sama ada ni atau ni. Soalan akan bagi.
Kan, sometimes dia tak bagi macam ni tau. Dia bagi dalam bentuk, dia kata macam ni. Isi padu molar dekat STP, Standard Temperature and Pressure. Ataupun suhu tetap piawai. Ini nilai dia. Kalau dia kata pada room temperature ataupun pada suhu bilik, nilai dia adalah yang ini. Dua nilai ini je. Kita kena pilih soalan bagi. Kejap lagi cikgu tunjuk contoh. Ini isi padu molar. Kalau jisim molar, cikgu bagi contoh. Kalau cikgu ada CuSO4. Okey, jisim molar ni maksud dia total jisim semua benda Allah ni. Soalan akan bagi macam ni kelas. Soalan akan bagi jisim atom relative. Dalam bahasa Inggeris, relative atomic mass. Dia bagi, ni soalan bagi Cu sama dengan 64, sulfur sama dengan 32, oksigen sama dengan 16. Jadi kalau cikgu nak kira jisim molar, maksudnya total jisim semua benda Allah ni. Cikgu sarankan, okay, sebelum kita nak kira, kita buat gini. Cu, kamu letak tak ada apa-apa, kamu letak 1. S1, O4. Macam tu. Jadi bila kita nak kira total jisim semua benda Allah ni, cikgu akan kira macam ni. Kuprum ada berapa biji? Sebiji. Kuprum 1 biji, campur. Sulfur berapa biji? 1 biji. Oksigen ada berapa biji? Ada 4 biji. 4 oksigen. Soalan suruh kira jisim molar, maksudnya semua benda Allah ni jisim dia berapa. Jadi kita tambah je lah. Kuprum jisim dia 64. Campurkan dengan sulfur 32. Campurkan dengan 4 darab 16. Tekan kalkulator, everything kamu akan dapat berapa nilai dia kelas? 16 darab 4 tambah 32 tambah 64. Kamu akan dapat 160. Unit dia adalah gram mol negatif 1. Itulah jisim molar. Okay, so yang ini adalah isi padu molar. Isi padu molar. So, cikgu tulis sini. Sini adalah jisim molar. Unit cikgu ajar kejap lagi. Cikgu nak kamu bezakan yang ni dulu. Yang ini, yang ini. Jadi, kalau soalan suruh kira jisim molar, maksudnya nilai tu akan berubah-ubah. Bergantung kepada benda Allah ni apa. Faham tak cikgu cakap apa? Kalau dia kuprum sulfat, nilai dia yang ini. Tapi kalaulah soalan kata argentum nitrat, lain pula. Kalaulah soalan kata klorin, air gas klorin, lain pula. Kalau dia kata amonia, lain pula. Kalau dia kata magnesium oksida, lain pula. Berubah-ubah. Tapi kalau soalan kata isi padu molar, dia tak berubah. Inilah nilai dia. Ni atau ni. Soalan akan bagi. Itu maksud cikgu, dua nilai je, tak payah panik, soalan bagi. Kalau soalan tak bagi, kamu angkat tangan. Kenapa dia tak bagi? Dalam exam nanti kalau tak bagi, angkat tangan. Ni mana ni? Soalan tak bagi? Buat je. Okay, kalau yang ni memang tak bagilah. Right, cikgu bagi masa. STP tu apa? STP tu adalah suhu tetap piawai. Okay, silakan cikgu bagi masa. Okay, dah belum? Formula jisim molar, isi padu molar dengan nona. Cikgu nak tanya soalan. Kalau cikgu ada isi padu molar, nilai dia ada banyak ke? Ada berapa? Kalau tak banyak, berapa nilai dia? Isi padu molar. Molar volume. Molar volume. Ada dua sahaja. Kalau cikgu kata cikgu ada jisim molar, ada banyak ke ada dua? Ada banyak. Alright. Now, ada yang tanya, tengok cikgu kelas, ada yang tanya, cikgu apa beza JAR dengan JMR? JMR ataupun jisim molar lah jisim molekul relatif. Jisim ataupun jisim molar. Dalam bahasa Inggeris, JAR ni adalah RAM. Relative atomic mass. Dalam bahasa Inggeris, dekat sini adalah molar mass. Molar mass ataupun relative molecular mass. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Okay, kiri, kanan, apa beza dia? Tengok cikgu kelas, simple sahaja. Dia punya perbezaan dekat yang ini huruf A, yang ini huruf M. Betul tak? Beza dia yang ini huruf A, yang ini huruf M. Betul? Itulah jawapan dia. Apa beza dia? Ini huruf A, ini huruf M. Dah selesai. Apa maksud cikgu? Maksud cikgu adalah A ni atom, M ni molekul. Apa beza dia lagi? Apa maksud dia lagi? Atom maksudnya untuk satu. Contoh, kalau cikgu ada Cu, kita nak cari, dia bagi jisim untuk Cu.
Kalau sini molekul. Molekul tu maksud dia adalah molekul banyak ke satu? Molekul banyak. Molekul banyak. Atom satu. Okay. So, kalau yang kat sini kita nak kira jisim untuk banyak. Jisim untuk banyak. Contoh, cikgu ada Cu yang tadilah. CuSO4. Kan ni banyak, ramai ni. Ni ada berapa orang ni? 1, 2. Ada 1, 2, ni 4 kan? Ada 4 orang. Yang ni ada berapa orang? Ni ada seorang je. Faham tak cikgu cakap apa? Okay. Analogi dia lagi. Kalau sini, abu. Jisim abu. Dah. Itu JAR. Kalau sini, jisim untuk abu, jisim untuk Siti, ramailah. Jisim untuk Ali. 3. Ni 1. Dah menjawab. Kalau JFR lebih kurang je. JFR jisim formula relatif. Dia punya terma-terma je. Okey. Tapi dalam soalan banyaknya sebelah sini. Nak kira sebelah sini, kena guna belah sini. Faham tak ayat tu? Nak kira jisim benda Allah ni, kena tengok. Cu ni, sebiji dia berapa? Soalan bagi. 64. Nak kira total semua ni, jisim molar semua ni. Kena tahulah sebiji sulfur berapa? Sebiji sulfur 32. Soalan bagi. Oksigen berapa? Oksigen 16. Tapi oksigen ada 4 orang. Jadinya, kena darab dengan 4. Gitu. Okay, so tambah je lah semua everything. Dapat dekat sini. Dalam soalan akan bagi yang ini. Dia suruh kita kira yang ini. Cikgu tunjuk contoh. Okay, macam mana nak kira benda Allah ni kelas? Okay, contoh yang pertama adalah yang ini tadi. Okay, nombor 2. Katakanlah nanti dalam persamaan, bagus soalan kawan-kawan. Katakanlah dalam persamaan kita ada yang ini. Kita ada H campur dengan magnesium. HNO3 campur magnesium dapat something-something. Kita balancekan equation. Dekat depan cikgu letak 2. Tengok cikgu ni, benda Allah ni nampak perkataan ataupun huruf hidrogen kat depan ni membawa maksud yang ini adalah asid. Katakanlah soalan tanya dekat kita, kirakan jisim molar bagi asid. Ni soalan dia. Hitung jisim molar bagi asid. Jisim molar jisim satu ke jisim banyak? Cuba komen dekat cikgu. Dia adalah jisim yang banyak. Jadinya cikgu akan buat macam mana kelas? Cikgu akan buat macam ni. Letak nombor dulu. Letak nombor Letak nombor. Hidrogen 1, nitrogen 1, oksigen 3. Nak kira jisim molar, ambil nombor kecil tepi je. Tak payah ambil 2 ni. 2 tak payah ambil. Kita ambil yang ini sahaja. Kesilapan ramai student, dia akan ambil 2. Sebenarnya 2 ni tak payah ambil. Jadi, nak kira dia, cikgu akan ambil hidrogen ada 1 campur dengan nitrogen, campur dengan oksigen. So, kat sini ada 3 biji, kat sini ada 1 biji, kat sini ada 1 biji. So, sama dengan soalan akan bagilah dekat kita. Soalan bagi JAR. Untuk hidrogen sama dengan 1. Untuk nitrogen berapa? Tengok jap. Untuk nitrogen 14 14 rasanya. Okey, so kamu akan tambahkan je. 1 campur 14 campur 3 darab dengan 16. Kamu akan dapat nilai dia adalah something 63 gram mol negatif 1. 2 jangan ambil. Kesilapan ramai student adalah dia ambil 2. Sebab apa jangan ambil? Okey, 2 ni maksudnya 2 mol. Molar ni maksudnya 1 mol. Itu maksud molar. Molar maksud dia 1 mol. Jisim untuk 1 mol. Jadi jisim untuk 1 mol ambil benda Allah ini sahaja. Jangan darab dengan 2. Sini sahaja. Sini sahaja, dekat sini. Kesilapan ramai student, dia akan ambil nilai ni, dia darab lagi dengan 2. Salahlah everything. Okey, cikgu bagi masa sekejap, tulis sekejap yang dekat sini. Cikgu nak seimbangkan macam mana cikgu waktu bila nak pakai 2 tu. Kejap lagi cikgu tunjuk Kejap lagi cikgu tunjuk. Okey, yang ini dah, formula ni dah 1, 2, 3. Settle Boleh cikgu pergi formula yang keempat. Lepas tu kita terus pergi soalan 5 markah. Okey. Formula yang keempat dan formula yang kelima. Okey, jom kelas formula yang keempat dan kelima. Yang terakhir, last. Ini formula dia. Tak ada dah. Lepas tu tak ada dah formula-formula pelik-pelik dalam kimia. Dah terus nak dapat markah je dah.
Okey, tengok kalau tadi kita ada nona, kalau atas jisim, kat bawah adalah jisim molar. Kalau dekat atas adalah isi padu, dekat bawah adalah isi padu molar. Kalau yang keempat ni, formula dia, tengok cikgu, formula dia adalah MV, kat bawah adalah 1000. Yang ini penting gila dan soalan memang banyak gila. V ni volume. Volume dalam bahasa Melayu dia adalah isi padu, unit dia adalah cm kuasa 3. Follow sahaja. Cikgu tulis apa. Yang seterusnya, M ni adalah kepekatan ataupun dalam bahasa kimia lagi adalah kemolaran. Ni sama je Dalam bahasa Inggeris adalah molarity. Molarity. Unit dia adalah mol dm negatif 3. Sesuatu benda yang berada dalam keadaan cecair ataupun larutan ataupun solution macam ni, dia mesti ada formula ni. Kalau sesuatu benda tu berada dalam keadaan cecair ataupun larutan ataupun dalam bahasa Inggeris dia solution, mesti ada formula ni. Sebab bila larutan dia nak bagi tahu pekat ke cair, kepekatan dia berapa. Kalau cikgu ada air kopi, dia nak beritahu lah kepekatan air kopi tu berapa. Simbol kepekatan adalah M. Tak sama tau dengan kat sini. Okey. Isi padu dia berapa. Okey, so settle sini Kejap lagi kita tengok contoh. MV kat bawah 1000. Yang kelima, ini dalam bab yang ni kamu betul ke cikgu ni? Cikgu nak cakap form 5. Dia tak sync otak dengan mulut. Bab 3 form 4 form 5. Bab 3 form 5 thermochemistry. Okey, kita ada satu formula. Formula dia adalah Queen nak harta. Queen dia mesti duduk kat atas. Queen nak ataupun mau harta. Okey, Queen mau harta. Queen ni adalah Q. Q formula dia adalah MC theta. MC theta. Gitu. Nanti kita belajar tu yang ini. Okay, so settle. Inilah formula-formula 5 magic triangle yang ada. 3 kat atas, 2 dekat bawah. Habiskan yang dekat sini, cikgu terus nak tunjuk contoh soalan 5 markah terus. Cikgu bagi masa kejap, habiskan dekat sini. Jangan tanya soalan dulu tau. Okay, sebab soalan kamu akan terjawab dekat 5 markah kejap lagi. Okay, so yang ini silakan. 10 saat, cikgu dah nak pergi soalan kejap lagi. 5 markah. Okey, dah 5 Okey, dalam kimia nak dapat jawapan, kamu mesti tulis unit yang betul. Ini teknik nak jawab dan dapat markah Tulis unit yang betul. Kesilapan ramai student, dia kira value dia, nilai tu betul tapi unit tu dia tak reti. Okey, jadi simple dia macam ni. Kalau kamu nampak macam ni jisim dengan jisim molar. Jisim unit dia adalah gram. Kalau jisim molar, kamu tengok jisim molar. Maksudnya dia mesti ada 2 patah perkataan. Dia mesti ada jisim gram. Bila nampak molar maksudnya kamu ambil MOL, mol negatif 1. Kalau soalan kata hitung jisim, maksudnya jawapan mesti macam 10 gram. Jangan tambah kat sini. Kalau dia kata hitung jisim molar, maksudnya 10 gram mol negatif 1. Boleh faham tak maksud cikgu? Unit. Sebab dalam kimia tak ada unit. Kejap lagi tak dapat markah. Penat je kita kira. Okay, so kamu tengok jisim molar. Okay, kalau cikgu tukar, kat sini adalah isi padu. Kat sini adalah isi padu molar. Okay, now. Okay, kalau isi padu ni, dia punya unit dia adalah dm kuasa 3. Isi padu molar, apa unit dia kelas? Okey, buka mata luas-luas, tengok satu persatu. Dia ada perkataan isi padu. Mana datang dulu, mana datang kemudian. Dia ada perkataan molar. Sini isi padu, dm kuasa 3. Tiru je. Tulis balik. dm kuasa 3. Bukan dm negatif 3. Salah. dm tiba-tiba salah. Dia dm kuasa 3. Lepas tu perkataan dia mol. Bila mol, kamu tambah. Bila mol maksudnya mol negatif 1. Yang ada negatif 1 ni yang mol. Jadi, yang betul dia adalah yang ini. Yang ni semua salah. Okay, so ini unitnya. Boleh Kalau soalan kata hitung jisim macam ni. Hitung jisim molar macam ni. Hitung isi padu macam ni. Isi padu molar macam ni.
Okey, cikgu bagi masa 5 saat. Tulis sekejap. Lepas tu terus kita pergi soalan bawah ni. Soalan bernilai 5 markah. Silakan. Soalan tanya, hitung isi padu gas yang terhasil apabila 100 cm3, 0.1 mol DM negatif 3 asid bertindak balas dengan magnesium. Cikgu tak tulis lah bertindak balas dengan magnesium. HNO3 tu apa miss? HNO3 ni adalah asid nitric acid. Dalam bahasa Inggeris, calculate the volume of the gas produced when 100 cm3 0.1 mol DM negative 3 acid react with the magnesium. Okey, soalan suruh kita kira isi padu gas. Soalan bernilai 3 markah. Tengok cikgu. Okey, soalan calculation, cikgu selalu cakap macam ni, markah dia antara 2 hingga 6 markah. Okey, dia punya step dia adalah kat sini. Kamu fahamkan dekat sini, cikgu nak tunjuk ni. Okey, kita belajar yang terus dekat atas tau. Ini dia punya step. Step daripada bawah. Bawah naik ke atas. Kalau nak kuatkan basic sebenarnya daripada bawah. Tapi cikgu tak nak lambat. Kita terus pergi ke atas. Kita terus pergi ke calculation. Tapi tak apa, yang ni boleh. Okey, so soalan dia macam ni. Untuk dalam exam, soalan calculation kan kita ada 5 magic triangle. 5 magic triangle. Markah selalunya antara 2 hingga ataupun 1 hingga 3 markah. Maksimum calculation ni 3 markah. 3 markah. Okey, tapi dalam soalan kadang-kadang soalan tanya satu soalan yang sama dia tanya calculation, dia suruh kita tulis persamaan kimia yang seimbang. So calculation 4 markah, tapi sometimes soalan tanya sini dan sini. Persamaan kimia maksimum dekat sini adalah 2 markah. Okey, formula kimia 1 markah. CAS selalunya tak ada markah lah. Ataupun kalau dia suruh kita tulis selalunya 1 markah. Dalam soalan, kadang-kadang dia combine satu soalan tu, dia terus buat 2 ni. Dia terus tanya 2 benda. Dia suruh tulis persamaan, dia suruh kita buat calculation. Total berapa markah kelas? 2 campur 4. Total akan ada 6 markah. Kadang-kadang soalan tak suruh tulis persamaan, tetapi dia suruh kita kira calculation sahaja. So, soalan 4 markah. Kadang-kadang soalan calculation dia tak tanya calculation, tetapi dia suruh kita tulis persamaan. Soalan 2 markah. Kadang-kadang soalan tak tanya yang ni, dia suruh kita letak cas sahaja. 1 markah. Okey. So, kalau kita belajar yang ini, nak dapat soalan calculation, kamu kena buat yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Jadi, kalau kamu belajar yang atas, secara tak langsung, yang ini, yang ini, yang ini, dia akan jadi mahir. Okey, now, apa beza dia? Cas dengan formula. Okey, sekejap calculation kat sini. Calculation. Kat sini, kat bawah sekali tu, ingat cas. Siapa kat sini cuba bagi emoji love sekejap kat cikgu, dia tak ingat cas. Dia struggle sangat. Macam Zing tak ingat lah cas dia berapa, 2 plus ni tak ingat. Jenuh ni, dah 4 tahun dah hafal. Tak ingat-ingat. AL 3 plus. Lepas tu kita ada CL minus 1. Lepas tu kita ada AG plus. Tak ingat-ingat. 600 tahun dah hafal. Ada formula yang sebenarnya dalam masa less than 5 minit kamu boleh ingat. Ada formula. Tetapi dia kena explain. Yang ni cikgu explain nanti, tak nak lagi. Tapi point dia kat sini senang. Siapa yang tak ingat cas sampai untuk hari ni, kamu ingat macam ni je. Nak ingat cas senang. Letak tepi dulu, jangan risau, jangan overthinking. Itu je. Formula. Okay. Ataupun cas. Cikgu bagi contoh, let's say lah cikgu ada magnesium, cas dia 2 plus. And then cikgu nak combinekan magnesium dengan Cl minus. Positif, negatif, cuba komen kat cikgu, dia tertarik ke tertolak? Dia akan tertarik. So, bila tertarik, positif, negatif, tertarik, dia akan menghasilkan, cikgu tulis balik formula Mg combine dengan Cl, step yang pertama. Kamu tengok 2 dengan 1. Cas nombor tak sama, kita cross. Jadi, cikgu letak 2 di sini, 1 di sini. Jadi, formula cikgu akan jadi MgCl2. Yang ini nama dia formula kimia. Okey, yang dekat sini persamaan. Persamaan tu yang macam ni lah. Yang macam contoh Mg campur dengan HCl. Arrow dapat apa? Yang ada arrow Yang ini adalah persamaan. Last sekali barulah calculation. Cikgu kat sini tahu, cikgu nak ajar yang atas sekali. Okey, kita tengok dekat mana tadi soalan atas sekali. Soalan kata kat kita, cikgu ajar yang 3 markah dulu. Kejap lagi kita pergi yang 6 markah Okey, dia kata hitung isi padu gas yang terhasil. Cuba komen kat cikgu. Gas yang terhasil ni duduk belah kiri ke duduk belah kanan? Hasil duduk belah kanan. So, yang ini asid, yang ini magnesium.
Yang ini magnesium nitrate. Yang ini adalah hidrogen. Dalam kes ni, soalan tanya dekat kita, berapakah isi padu gas? Jadi, teknik menjawab yang pertama, cikgu akan tulis soalan tanya V sama dengan tanda soal. Cikgu baca dekat sini, isi padu, hitung isi padu gas yang terhasil. Isi padu sama dengan tanda soal. Soalan bagi apa? Soalan bagi benda Allah ni dan benda Allah ni. Cm cube. Cm ni, kamu nampak perkataan, kamu nampak Cm cube, maksudnya yang ini adalah simbol bagi V, isi padu. Kamu nampak 0.1 ni, yang ini maksud dia M besar. M besar tu maksud dia molarity, kepekatan. Kepekatan bagi apa? Kepekatan bagi asid. Cuba komen dekat cikgu. Kalau kita ada asid, asid berada dalam keadaan pepejal ke, cecair ke, gas. Orang simbah asid tu dia simbah macam cecair ke, dia simbah gas? Dia simbah cecair. Benda-benda dalam keadaan cecair ataupun larutan, dia akan bagi kepekatan. Sebab tu dia ada dua nilai ni. Jadi dalam soalan bagi kat kita, ni asid, cikgu akan tulis info bagi asid ni kat bawah ni. So cikgu akan tulis V sama dengan 100 cm3, M sama dengan 0.1 mol dm negatif 3. Okey, cuba tengok. Soalan, tengok tangan cikgu tau. Soalan bagi benda Allah ni, soalan tanya benda Allah ni. Faham tak sampai situ? Okey. Macam mana nak dapat 3 markah? Tengok cikgu, kita ada info kiri, kita nak kanan. Betul Info kiri, kita nak belah kanan. So dalam kes ni, inilah kita akan guna satu lagi formula dalam chemistry calculation, iaitu teknik U-turn. Teknik U-turn. Kamu bayangkan kamu ni duduk kat sini. Duduk jalan sini. Tapi kamu nak pergi kat sana. Kat sini divider. Nak kena buat apa kelas? Kat sini divider. Takkan nak pergi langkah divider ni. Okay, sebagai pemandu ataupun pengguna jalan raya yang berhemah, kita kat sini, kita nak pergi sana Jadi cikgu kena U-turn dekat tempat yang sepatutnya. Cikgu pergilah sini. Itu maksud dia teknik U-turn. Jadi apa yang cikgu buat untuk jawab soalan ni adalah cikgu ada sini, cikgu nak pergi kat sini. Step yang pertama, cikgu buat jalan U-turn dulu. Sini, pergi sana, nak pergi ke sana, macam tu. Dekat hujung dan hujung, sentiasa sini adalah mol, sentiasa mol. Any soalan pun takkan bertukar kat sini. Jadi apa yang cikgu akan buat, cikgu nak pergi sini, jadi dia ada 3 langkah sebab tu 3 markah. Langkah yang pertama kita ke bawah, ni langkah yang pertama. Langkah yang kedua kita pergi ke kanan dan langkah yang ketiga kita pergi naik atas. 3 markah. Langkah yang pertama, daripada info yang ada nak kira mol. Apa yang kita kena buat, kamu terus letak triangle. Mol cikgu letak kat sini. Cikgu ada info MV. Cikgu nak letak apa kat atas ni? Atas dan bawah apa? Atas apa, bawah apa? Cuba komen. Formula kan ada 5 tadi, 5 triangle. Cikgu nak letak nona ke? Cikgu nak letak jisim molar ke? Isi padu molar ke? MV 1000 ke? Ataupun Queen nak harta? Which one? Nak letak yang mana satu? Tengok apa yang ada. Ada yang tanya cikgu kenapa soalan tak bagi isi padu molar? Memang dia tak nak bagi. Yang dia bagi adalah M dan juga V. Jadinya, boleh tak cikgu letak Queen nak harta? Tiba-tiba, cikgu saya nak guna Queen nak harta lah kat sini. Kita tak ada Queen. Yang kita ada adalah M dan juga V. Jadinya, cikgu letak kat sini M, kat sini V, kat sini adalah 1000. Kita nak kira mol. Tutup mol kelas. Formula yang cikgu akan pakai adalah mol sama dengan M darab dengan V. M adalah 0.1 darabkan dengan 100. Bahagikan dengan 1000, tekan kalkulator, kamu dapat berapa? 0.1 darab 100 bahagi dengan 1000, kamu dapat 0.01 mol. Settle. Cikgu, cm cube tu tak perlu tukar. Tak perlu tukar sebab tu ada 1000. 1000 ni dah terus untuk tukar. Masukkan sahaja. Nampak tak cm cube, dm cube? Nampak dia berbeza. Dalam formula dia dah terus tukar. Masuk sahaja. Okey, terus dah dapat. Settle Settle Cikgu nak pergi step 2. Kita dekat step 2 pula. Step 1 dah settle, kita nak pergi step yang nombor 2. Step yang nombor 2 daripada kiri, kita nak buat U-turn ni. Nak pergi jalan kat sini pula.
macam mana kita nak buat step yang nombor 2 ni, cikgu tulis kat sini. Tengok dekat, cikgu tulis bahasa-bahasa kita je. Tengok dekat persamaan. Step yang nombor 2, tengok dekat persamaan. Kita ada benda alah kiri, kita nak benda alah kanan ni. Yang ini tak ada kaitan, yang ini tak ada kaitan, tak payah tengok. Tengok apa yang ada, apa yang kita nak. Itu sahaja. Okay, so nak tengok apa cikgu? Kita tengok nombor depan sini. Tadi ada yang tanya, cikgu apa fungsi nombor depan ni nak guna waktu bila? Okay, now. 2 yang dekat depan sana, maksud dia 2 mol. Yang ini cikgu tak payah tengok sebab soalan tak tanya, cikgu pangkal je. Soalan tak tanya, pangkal je, tak payah tengok. Yang kita nak tengok yang dekat sini. Nombor depan dia tak ada apa-apa, cikgu akan tambahkan perkataan dia 1. Benda yang tak ada tu maksud dia 1 lah. 1 ni maksud dia 1 mol. Kamu tengok yang cikgu orenkan dia. Sini dan sini Yang ni tak payah, yang ni tak payah. Okey, yang ini kita nak pakai nisbah. Kalau sini 2, sini 1. Cuba komen kat cikgu, kalau sebelah kiri cikgu 20, sebelah kanan cikgu berapa? Pandai, sini 10. Kalau dekat sini 200, kat sini berapa kelas? 100, pandai. Kalau dekat sini cikgu, kalau sebelah kiri cikgu ada 2 juta, sebelah kanan cikgu ada berapa? Cikgu ada 1 juta, pandai. Maksudnya kamu tengok 2 nisbah 1. Kalau sebelah kiri cikgu ada 0.1, sebelah kanan cikgu ada berapa kelas? Bahagi 2, betul tak? Dia separuh kan? Sini kan separuh. Jadi nak kira sebelah kanan, cikgu akan ambil 0.01 mol. Cikgu bahagikan dengan 2. Bahagikan dengan nombor yang dekat depan ni. Jadi cikgu akan dapat nilai dia adalah 0.005 mol. Macam mana cikgu dah boleh dapat benda alah ni? Cikgu guna nisbah. Dekat persamaan ni, tengok dekat persamaan. Nak buat apa dekat persamaan tu? Guna nisbah. Bahasa Inggeris ratio Dah settle. Step nombor 2 ni kena tengok guna ratio je. Nak tengok apa? Tengok sini 2, sini 1. Guna nisbah. Okay, cikgu test kamu. Kalau cikgu ada, cikgu laju A tambah B, arrow dapat C. Kalau kat sini adalah 2, kat sini adalah 1. Okay, soalan cikgu. Kalau sini 4, sini berapa? Bagus, 2. Kalau sini adalah 20, sini berapa? 10. Okay, yang tu senang. Cikgu tukar. Katakanlah cikgu ada, sini adalah 3, sini adalah 4. Kalau sini adalah kiri cikgu ada 5, kat sini berapa? Susah atau senang? Komen tu dulu. Cikgu tak tahulah berapa pula. Yang tadi senang. Ni 3, ni 4, ni 5, ni berapa? Cara nak buat macam ni. Cara nak buat kat sini berapa kan? Okay, step yang pertama kita buat macam ni. Kamu ambil 5 ni, kamu bahagikan dengan nombor depan. Bahagikan dengan nombor depan. Nombor depan ni, 3 ni. Kamu bahagikan dengan 3. Lepas tu, nak cari benda yang kat sini. Bila dia nak pergi sini, kamu ingat kena bayar tol. Dia kena darab. Darab dengan nombor depan sini. Darab dengan 4. Dapatlah jawapan. Okay, cuba try. 5 bagi 3 darab 4. Dapat berapa? 6.67. Jadi kat sini jawapan dia 6.67. Ingat bahagi dengan nombor ni, nak pergi sana kena darab. Okay, cikgu test. Kalau cikgu ada A campur B, arrow dapat C. Okay, katakanlah kat sini adalah 2, kat sini adalah 5. Okay, now kat sini cikgu ada 0.01 mol. Kat sini berapa mol? Cikgu ambil 0.1, cikgu bahagikan dengan 2. Okay, and then cikgu darabkan dengan berapa? Cikgu darabkan dengan 5. Okay, cuba tekan kalkulator. Jadi kita akan dapat jawapan dia adalah berapa? Yes, 0.025 mol. Boleh dapat macam tu. Daripada sini, bahagikan dengan nombor dia, darabkan dengan nombor kat sini. Dapatlah jawapan kat sini. Boleh. Okay, cikgu test satu lagi. Kamu jawab dekat cikgu. Try dekat kiri. Cikgu buat music dulu. Silakan. Okay, kelas nombor 1. Kosong betul ke? 0.017 mol. Betul ke? 0.167. Betul. Okay, nombor 2. 0.3. Betul ke? 0.3 mol. Okay. So, yang ini 0.75 bagi 5. Darab 2. Okay, so settle Okay, jom kita balik semula kepada teknik U kita. Step 1 settle, step 2 settle, kita pergi kepada step yang terakhir kelas. Step nombor 2 settle. So now, kita dekat step yang nombor 3, soalan nak benda alah ni, cikgu repeat, sini settle, dah dapat mol. Lepas tu kat sini nisbah, kita guna yang tadi formula. So last kali soalan nak volume. Oh, kat sini dia tak bagi volume. Okay, katakanlah dia bagi isi padu molar sama dengan, let's say lah dekat suhu bilik 24 dm kuasa 3 mol negatif 1. Okay,
So, kita ada apa sekarang ni? Kita ada mol, soalan tanya V. Kita ada benda Allah ni, soalan tanya benda Allah ni. Macam mana kita nak buat? Cikgu terus letakkan triangle. So, dekat triangle ni, letakkan formula mol. Mol dekat sini, kita nak cari V sama dengan tanda soal. Dekat bawah ni, cikgu nak pilih 22.4 ke 24 kelas. Yang kat bawah ni. Cikgu akan pilih soalan, tengoklah soalan bagi dekat kita 24, jadi cikgu tulis dekat sini 24. Okey. So mol cikgu masukkan nilai, cikgu laju je cikgu masukkan nilai 0.005. So soalan nak cari V, cikgu tutup V sama dengan 0.005 darab dengan 24. Boleh tak cikgu buat macam ni? 0.005 darab dengan 24. Dapat berapa kelas? 0.12. Isi padu kat sini dia dah ada DM. Jadi unit DM kuasa 3. Ada tak mola ke apa benda? Ke dah macam ni je? Tak ada. So ini sahaja jawapan dia. 24 ni dapat kat mana? 24 ni soalan bagi. So final answer, inilah jawapan dia. Kita akan dapat berapa markah? Ada 3 step, 3 markah. Ini 1 markah, ratio 1 markah, sini 1 markah. So total adalah 3 markah. Dalam paper tu kan 1 markah kat sini, 2 markah kat sini. Markah yang ketiga dekat sini. Okay. So dekat part nisbah ni kamu nak kena tulis. Nak dapat markah yang ini kamu kena tulis. Nak tulis apa kelas? Kamu kena tulis nisbah. 2 mol ni sama dengan 1 mol ni. Cikgu akan salin balik. Cikgu akan salin macam ni. 2 mol HNO3 sama dengan 1 mol H2. Jadi 0.01 mol HNO3 sama dengan 0.005 mol H2. Yang ini wajib tulis untuk dapat 1 markah untuk step yang kedua. Tulis step 2 ni untuk dapat 1 markah. Kalau tulis baru dapat markah. Tak tulis tak dapat markah. Okay. So 1 markah sini. 1 markah kat sini. 1 markah jawapan dan juga unit. Siapa yang tulis jawapan betul tak ada unit, dia tak dapat markah. Siapa yang tak tulis yang ni tak dapat markah. Jadi nak dapat full mark, kamu memang kena follow yang semua ni. Okay, kalau kamu tengok cikgu buat teknik U ni, cikgu nak bagi faham dulu. Nanti cikgu akan bagi cara tulis supaya pemeriksa tak confuse. Sekejap cikgu tulis markah dulu. Sini 1 markah. Sini 1 markah. Sini 1 markah. Jadi total 3 markah. Silakan. Okay. Settle Okay. Sebelum cikgu nak buat kuis, nak bagi kuis, cikgu tunjuk satu contoh. Okay. Tengok Ini adalah soalan trial Negeri Sembilan. Soalan bagi dekat kita tindak balas antara kalsium karbonat dan juga asid hidroklorik. Soalan bagi dekat kita kalsium karbonat dengan asid hidroklorik. Asid ada H, hidroklorik. Klorik maksudnya Cl. Hitung isi padu maksimum. Tak payah tengok maksimum ke apa benda, lantak pi kat dia. Ni tak payah tengok. Okey, hitung isi padu gas yang terbebas dalam keadaan bilik. Soalan bagi dekat kita isi padu molar dalam keadaan bilik. Okey, untuk soalan yang ini, step yang pertama kena buat persamaan dulu. Tengok cikgu buat persamaan. Kalsium karbonat. Tengok cikgu, kalsium formula dia adalah okey, persamaan Siapa yang tak pandai buat persamaan, tak apa, nanti cikgu akan ajar. Macam cikgu cakap, step by step, kalsium karbonat CaCO3 campur dengan asid hidroklorik asid hidroklorik HCl. So hasil dia akan jadi, cikgu terus buat nanti cikgu ajar macam mana nak buat ni. CaCl2 campur dengan CO2 campur dengan H2O. Nanti cikgu ajar kemudian yang ini Okey. Daripada sini cikgu akan balancekan equation. Cuba kamu tengok dah balance ke belum balance. Kalau tak nampak kamu buat macam ni. 1 1 1 1 1 1 1. Senang.
Tengok belah kiri, tengok belah kanan, benda apa yang kamu nampak bilangan dia tak sama? Cl ada 2 biji, Cl ada 1 biji. Fokuskan satu benda sahaja. Tak payah tengok banyak benda. Kalau kamu nak kata, cikgu saya nampak hidrogen pun boleh. Tapi dalam kes ni cikgu nak ambil Cl lah. Cl ada 2 biji, Cl ada 1 biji. Belum balance. Jadinya cikgu terus letak kat depan adalah 2. So bila cikgu letak depan 2, maksudnya sini ada 2, sana pun ada 2. Jadi equation cikgu dah balance. Sampai sini jelas tak? Okey, settle Soalan tanya apa? Hitung isi padu gas. Gas sebelah kiri ke sebelah kanan? Cuba komen. Gas duduk sebelah kiri ke duduk sebelah kanan? Gas duduk sebelah kanan. Yang ini adalah gas, yang sana tu adalah air, yang sini kalsium klorida. Yang ini adalah asid. Soalan tanya apa? Soalan tanya V sama dengan tanda soal. Okay, information yang diberikan, kita kena tengok dekat soalan. Kita kena tengok dekat soalan. Soalan bagi dekat kita. Okay, kata kalau cikgu ambil yang ni. Soalan bagi dekat kita 40 dengan 0.5. Maksudnya soalan bagi macam ni. Soalan bagi dekat kita 40 cm kuasa 3 dengan 0.5 mol dm negatif 3. Sini V, sini M besar. Okay. So, kita ada info, kita nak benda arah kanan sebelah sana. Apakah formula yang kita nak pakai? Cikgu boleh pergi direct ke, langgar tembok ke, cikgu nak kena buat U-turn. Which one class? Kalaulah ini jalan raya, kita ni kat sini. Kat sini divider. Yang ada arrow ni divider. Nak kena buat U-turn ke, nak langgar tembok? Kita kena buat U-turn. Buat je lah U-turn. Buat U-turn macam tu. So, dekat simpang-simpang ni adalah mol. Mol. Buat step tadi. Ni step 1. Dapat 1 markah. Ini step 2. Kena tulis nisbah. Dapatlah markah. Ini step 3 tadi. Jawapan betul, unit betul. Dapatlah 3 markah. Okay, quiz ni. Hitung jisim magnesium sulfat yang terhasil jika 0.1 mol Dm negatif 3, 25 cm3 H2SO4 bertindak balas dengan magnesium. Okay, tengok kejap. Okay, bila soalan bagi nampak je hidrogen, maksudnya ini adalah asid. Ini adalah asid. Okay. So, soalan bernilai 3 markah untuk persamaan. Cikgu buat persamaan dekat sini. So, persamaan dia adalah asid bertindak balas dengan benda alah ni. Tengok perkataan bertindak balas. Jadi, cikgu buatlah persamaan. Siapa yang tak tahu persamaan tu, cikgu bantu kamu. Okay. H2SO4 campur dengan magnesium. Yang ini adalah cinta 3 segi. Ini couple, ini single. Lelaki, perempuan, lelaki. Cikgu suka panggil cinta 3 segi. Okay, so macam mana nak buat persamaan? Simple je. Yang tengah couple, dalam kimia, everything kita nak clashkan dia. Jadi, yang single ni, dia tengah usha yang merah ni. Jadi, dia terus rampas yang merah. Hasilnya adalah cikgu akan ambil Mg, couple dengan orang baru, SO4. Hasil dia adalah yang H2 ni, dia tinggal seorang-seorang. Jadilah macam ni. Settle. Inilah persamaan kita. Okay. Nak balancekan equation, cikgu buat macam ni. H ada 2, S sebelah dia cikgu nak buat macam ni dulu. 1, 1, 1, 1. Ni 2. Okay, cuba tengok sama tak? Magnesium ada 1, magnesium ada 1. Oksigen ada 4, oksigen ada 4. Semua dah balance. Maksudnya dah seimbang. Okay, now soalan tanya apa? Soalan tanya hitung jisim magnesium sulfat. Soalan tanya jisim magnesium sulfat. Soalan bagi dekat kita adalah 0.1 mol Dm negatif 3, 25 cm3 H2SO4. Soalan bagi yang sini. Jadi kamu kena follow step yang tu tadi. Oh, jisim molar. Ya Rabbi, ya Tuhan, ya Karim. Okay. Okay. Kena kira jisim molar. Sorry, cikgu lupa bagi. JAR, jisim atom relatif untuk magnesium adalah 24. Sulfur adalah 32. Oksigen adalah 16. Kamu kena kira sendiri jisim molar.
Boleh lah bagi jawapan sekarang, kejap lagi tak tahu pula jawapan betul dia berapa. Soalan nak tahu jisim magnesium sulfat, jadi cikgu laju-laju, maksudnya soalan tanya jisim sama dengan tanda soal. Soalan bagi dekat kita asid, benda alahni dan juga benda alahni. Dekat bahagian asid ni tulis dekat bawah dia supaya kita senang nak tengok 0.1 mol DM negatif 3 dan juga 25 cm kuasa 3. Jadinya kita ada apa kelas? Kita ada M dan juga V. Tak boleh langkah divider, jadinya cikgu akan buat teknik U macam tu. Okey, kat sini adalah mol, kat sini adalah mol. MV per 1000 kamu akan dapat berapa nilai mol dia? Adakah 0.025 mol? Betul kan? MV per 1000 kat sini, step 1. Lepas tu step 2, kamu kena tulis nisbah. Kena wajib tulis nisbah mol. Macam mana nak tulis nisbah mol? Cikgu letak kat sini 1 mol. Kat sini pun 1 mol. Kamu tulislah kat sini 1 mol sini sama dengan 1 mol sini. 0.025 mol sini sama dengan 0.025 mol sini. And then yang terakhir adalah kita nak kira jisim. So nak kira jisim, cikgu gunalah formula jisim ke atas, jisim molar berada dekat bawah final answer 2 kali kosong Nah, cikgu tak kira apa ni? 2 kali kosong ke? 0.025 betul? Mol. Okay. So, nanti dekat sini kosong lah. Kosong 2 kali. So, final answer jisim kamu akan dapat final answer kamu akan dapat 0.3 gram. Betul? 0.3 gram. Yes. So, cikgu nak tengok step ni Cikgu nak tengok nombor 1, markah yang pertama. Yang tulis nisbah, markah yang kedua. Yang tulis jawapan betul dan juga unit betul, markah yang ketiga.